Ini rahsia orang kaya. Dapat je gaji, simpan dulu. Kemudian barulah belanja. Bukan sebaliknya. Pernah tak dengar ayat ni? Bila ada duit lebih lah baru nak simpan? Hati-hati. Ayat ni buat ramai yang bekerja bertahun-tahun tapi tetap tak ada simpanan. Gaji makin besar tapi simpanan kecemasan 3 bulan pun tak cukup. Yang bertambah cuma hutang, bukan tabungan. Masalahnya bukan gaji kecil tapi formula simpanan yang salah. Formula orang biasa biasanya dapat gaji, belanja dulu, simpan kalau ada lebih. Kalau tak ada, habis macam tu je. Formula orang bijak pula, dapat je gaji, terus simpan. Barulah belanja. Potong, simpan dulu. Baru belanja baki yang ada. Bezanya kecil, tapi kesannya sangat besar. Apa yang kita belanjakan, kita kayakan orang lain. Apa yang kita simpan pula, itulah yang akan jadi hak milik kita. Kalau kita tak buat persediaan, itu bukan takdir, tapi salah tadbir. Simpan dulu, belanja selebihnya. Mulakanlah 10% hari ini supaya esok kita hidup dengan tenang, bukannya terdesak. Nak tak saya bantu anda untuk mulakan simpan emas macam ni? Boleh klik buruan saya up. InsyaAllah saya akan tunjukkan cara simpanan emas yang terbaik untuk anda. Emas pasport kekayaan kita semua.